Pan, pernah tak kau dengar orang talk tentang bias dan variance dalam ML? Pernah dengar, tapi tak faham beza dia dengan overfitting yang kita belajar minggu lepas. Bagus soalan, bagus soalan. Bias dan variance ialah konsep yang sebenarnya explain kenapa overfitting dan underfitting jadi. Mari kita start dengan bias. Dalam ML, bias bermaksud assumption yang salah yang model buat tentang data. Assumption yang salah, macam contoh. Contohnya, kau nak predict harga rumah. Model assume harga rumah hanya bergantung pada size je. Padahal, lokasi pun penting. Model ni buat assumption yang terlalu simple, jadi bias tinggi. Oh, jadi high bias macam underfitting yang kita belajar dulu. Tepat, high bias ialah model terlalu simple. Tak dapat capture pattern dalam data. Kalau variance macam mana? Variance ialah sensitivity model terhadap perubahan kecil dalam training data. Sensitivity macam detail sangat. Betul, high variance bermaksud model ikut setiap detail kecil dalam training data. Bila training data berubah sikit, model berubah sikit. Model berubah banyak, macam overfitting. Jadi high variance ialah model terlalu kompleks, hafal noise dalam data. Jadi kita nak high bias atau high variance? Kita tak nak kedua-duanya. Kena cari sweet spot di tengah. Ini dipanggil bias variance trade-off. Kalau bias turun, variance naik. Kalau variance turun, bias naik. Rumah ni macam tak boleh menang dua-dua. Boleh kena cari balance. Model yang cukup kompleks untuk capture pattern, tapi tak terlalu kompleks sampai hafal noise. Bila balance, model akan generalize dengan baik pada data baru. Itu sebab kita guna testing data untuk pastikan model tak overfit atau underfit. Boleh bagi contoh lagi senang faham? Kau bayangkan kau nak belajar mengenali kucing. High bias, kau assume semua kucing mesti ada telinga tajam dan ekor panjang. Bila kau nampak kucing yang telinga kurang atau ekor pendek, kau tak recognize. Jadi terlebih simple lah ni. High variance pula kau hafal setiap kucing yang kau nampak dalam training data. Kucing oranye dengan bintik hitam kat hidung kau recognize. Tapi kucing oranye tanpa bintik kau tak recognize. Good model ialah yang faham ciri-ciri asas kucing tapi tak hafal detail spesifik setiap kucing. Kenapa penting sangat faham bias dan variance ni? Sebab ni membantu kita pilih model yang betul dan elak masalah overfitting atau underfitting. Bila kau training model, kau boleh check error dari training dan testing data. High training error, high testing error ialah high bias. Low training error, high testing error ialah high variance. Dengan faham ni, kau boleh adjust model dengan betul dan improve performance. Ringkasnya, bias ialah assumption yang salah, variance ialah sensitivity kepada data. Tepat dan kena cari balance antara dua-dua. Tak boleh terlalu simple, tak boleh terlalu kompleks. Dalam episod depan, kita akan belajar macam mana reduce bias dan variance dalam real projects. Best. Saya tunggu episod depan. Jumpa lagi episod depan.